Assalamualaikum. Welcome to my vlog. Sekarang pukul 9.20. I'm at the back KLCC. Terus lagi, I think I'm going to KLCC for the New Balance store. Nak try kasut. Kat situ boleh run free, dalang. Dia dah cuti tak buat apa. Jadi pagi aku lari. Itu saja. Asli aku sampai semalam. So malam tak semua nak buat vlog. Ni semalam aku ambil lens baru. This is what I'm using, Tamron 17-28. So dia nampak wide sikit. So kita duduk jauh-jauh sangat. So hari kita akan buat video dekat New Balance. Let's go. So sekarang saya berjalan ke KLCC. So dari back KLCC tu ke KLCC walking distance dia around 800 meter je. So tengok, dekat je. Kita jalan je. Sekarang aku berjalan ke KLCC. Yeah. Dapat wide lens ni okey lah. Di handheld je. Kalau tidak nak kena letak tripod. Okay. Apa? Lagi kita sembang balik. Baik aku jalan tu. So hi, aku sekarang dekat KLCC. Sudah KLCC. Waiting for the New Balance store to open. Sekarang baru 9.50. It's quite rainy outside. Tak tahu mereka bagi pinjam kasut untuk lari ke tak. Tapi tak apa, I try my luck. Tu juga. Hari kita tengok aku buat video sikit aku lari-lari kan. Kalau boleh lari. Kalau tak aku just test kasut sajalah. Test kasut, atau balik hotel balik. Sebab aku kena check out pukul 12. Kalau lambat check out sejam, dia pecah RM20. Okay lah, not bad. Kalau aku nak mandi-mandi kalau lari kan. Ni pun hujan. Yang dia kena main di sini kena hujan. Itu je lah. Aku buat video. Let's go. Okay, kita test kasut. Pada tu bagi test Fresh Foam New Balance. Saya aku tak tahu. Ni kecil 1.05 cm. Semua kena register dulu. Register dulu baru boleh run. Kakak berada tu tak boleh run. Jom aku pergi test tu. So tadi aku dah test kasut. Okey lah. Tapi beli 1 kilo je lah. So sekarang ni mereka akan bagi ni. Buat mineral water lah. Dia 1 kilo je kan. Hujan. Dan kasut aku nak pergi basah-basah.
Kita main nak try je kan. Kau nak beli. Tu tak nak apa tu. Jom tengok. Tu Bopong boleh scan sini. Baru try kasut ni. Dah. Ni pun tak semua saiz dulu. Ni agak scan sini. Dah. Aku tu puan dekat abang masih. Satu pusingan tu 1.6 cm. Tapi tu aku dah ada 1 kilo. Hujan kan. Nampak. Bro. Thank you. Okay. Ha? Aiskrim nak ambil ah? Dah. Aiskrim. Dia pilih satu. Tadi dia ada bagi voucher tak? Dok. Sekarang ada voucher 20%. Oh ya. Pasal Dia pakai sampai 27 aja saya bagi. aiskrim. Aiskrim lah. Okey lah. Okay, dapat voucher. So that's all. Let's go. Okay, sekarang I'm going back to my hostel. Kalut sikit lah. Tengok dengan hujan. Kalut lah. Sebab nak check out lah. So check out pukul 12. Check out pukul 12. Kalau lambat sejam dah 20. Sekarang pukul 11:15. So I gotta run, brother. Pergi hujan. So aku lari jadi pun 1 kilo je. But the staff quite nice. Bagi aku aiskrim, mineral water, and then voucher. Yeah, not bad. Tapi tu lah, aku pergi test je. Aku nanti beli online je. Sebab kat situ tak ada warna hitam. Kalau warna hitam tu aku dah beli dah. And then satu lagi, sebab voucher tu okey juga, voucher tu dia 20%. Even the price dah discount, and then you got the voucher, dia tolak lagi 20%. Tu banyak lah kan. Tapi tu lah, warna tidak menempati cita rasa. Okay, aku sekarang nak cepat-cepat. So kita ke sembang lagi balik. Bye. So aku baru lepas check out. Sekarang dekat KL Central. Going to Brew Rest Repeat Cafe. Kolis pun jauh situ. So aku nak pergi melawat asal. Shout out to Kolis. I'm on the way. Yang aku makan burger tu. Aku tak tahu kat situ ada makanan ke tau. So aku makan burger dulu lah kat sini. Saya tengok lah cara makan puan ada kat sana. So jumpa di sana. Jumpa di cafe Brew Rest Repeat. Let's go. Hello guys. So I'm waiting for my Grab to the cafe. Kat dalam Grab tak ada nama cafe tu lagi.
Sebab kafe tu baru kan. So aku pin dekat Ahsan Bakuteh. Cik Melayu, driver Grab tu terkejut kan. Nama Melayu tapi Bakuteh kan. Tidak apa. So stay tuned. Let's go. Explanation lah, bagus. Yeah, of course bro. Mesti lah, signature. Aku yang buat air tu. Seti lah. Tak salah. Ya. Ya. Okey. Okay, sekarang saya bersama Kolis. Terus tadi you tengok sales tu macam-macam tengok. Macam So aku tak tahu. Okay, so Kolis, aku dah sampai Brew Rest Repeat. Yes. Semalam okey ke? Dekat Kelana Jaya. Sekarang around nak dekat Kedua. Memang first 3 months memang kan. ya, tak apa. First 3 months. Kalau nak tengok. So ya. Sini lah. Report saya. Aku pergi TRX kot. Saya rasa minum sama-sama dengan anak Cina ni. Wah. Dia Cina celup. Muka Cina tapi tak tahu apa Cina. So ya. Yeah. Kita tengok 1.618. 1.618. Ya. Dekat Penang you Ya. came all the way from Penang. Bagus saya. Actually I ada high skill kat KL, so I datang singgah 1.6 18. cafe. Ya. Roastery. Ya. Kan juga. So hari ni cuti lah. Okay. So sambung lagi. Bye. So hi. Currently dekat TRX. Selepas berjalan-jalan dekat dalam, tak beli apa-apa, tengok saja. Boleh dia. So tak tahu nak buat apa. Flight aku ke sebelah malam. Tu je kot nak dekat bas lapak. Tak lagi aku pergi KL Central. Tadi ada orang lalu, segan sikit sembang. Aku akan ke KL Central. Orang nak tengok aku segan pula cakap. Social palat pula. Tibai lagi. So that's all. Lagi aku akan buat vlog aku dekat KL IA. Ada apa KL Central. Vlog kita makan pula. Okay, bye. Jumpa di antara dua tempat. So hi, we are back. So sekarang aku dekat KLIA 1. Tunggu pintu buka 10.30. Sekarang baru 10. Nak ada 30 minit. Panggilan terakhir untuk Itu je lah. penerbangan That's Malaysia all for this pesawat NH179 vlog. Itu saja. Jumpa di vlog seterusnya. Jangan lupa follow, like and subscribe. Okay, bye. Jangan lupa tengok yang lain. Maybe next tak pasti. Maybe bulan 1. So yeah, bye. Let's go.